Dari sudut sejarah yang tersurat, hijrah mengingatkan kita kepada perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa agung ini bukanlah satu tindakan spontan, tetapi suatu strategi yang dirancang dengan penuh hikmah, kebijaksanaan dan tawakal demi mempertahankan akidah umat Islam daripada penindasan dan kezaliman. Daripada peristiwa inilah lahirnya sebuah tamadun Islam yang berteraskan keadilan, ilmu, persaudaraan dan integriti. Hijrah menjadi titik mula kepada pembentukan sistem pemerintahan Islam yang tersusun sehingga Saidina Umar Al-Khattab menjadikannya permulaan kepada kalender Islam. Namun, di sebalik sejarah itu, hijrah membawa pengertian yang jauh lebih mendalam. Hijrah yang sebenar ialah transformasi jiwa, perubahan pemikiran dan pembinaan akhlak. Ia menuntut kita meninggalkan kelemahan kepada kekuatan, meninggalkan kelalaian kepada keinsafan dan meninggalkan perpecahan kepada perpaduan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berhijrah ialah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tokoh ilmuwan Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, "The journey of the heart to Allah is the most noble journey a human can undertake." Kata-kata ini mengingatkan kita bahawa hijrah yang paling besar ialah perjalanan hati menuju reda Allah. Hadirin sekalian, semangat hijrah inilah yang amat diperlukan oleh negeri Kedah Darul Aman pada hari ini. Kita perlu berhijrah dalam cara berfikir, dalam pentadbiran, dalam ekonomi, dalam pendidikan dan yang paling utama, dalam pembinaan akhlak serta integriti. Sebagai negeri yang kaya dengan hasil bumi, subur dengan tanah pertanian, serta gemilang dengan sejarah dan warisan, Kedah mesti terus melangkah ke hadapan dengan berpaksikan ilmu, teknologi, tadbir urus yang baik dan perpaduan rakyat yang utuh. Beta menyeru seluruh rakyat agar menjadikan tahun 1448 Hijrah ini sebagai titik permulaan kepada perubahan yang lebih bermakna. Perubahan yang lahir daripada hati yang bertakwa, pemikiran yang matang, tindakan yang berintegriti. Sesungguhnya, hijrah yang sebenar bukanlah berpindah dari satu tempat ke satu tempat, tetapi berpindah daripada apa yang dimurkai Allah kepada apa yang diredainya. Beta turut merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada penerima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah serta penerima masjid terbaik bagi kategori bandar dan luar bandar. Semoga penghargaan ini menjadi pemangkin kepada usaha dakwah dan pembangunan ummah yang lebih cemerlang.